dua guys, tiga guys. Maksud dia memang sedap lah tu. Na 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 na. Yo, click that button, don't be shy. Join the crew, we're flying high. Life vlogging, chef, dreams in sight. Rizzle, Sue, Hallie, working all night. Subscribe, it's your cue. Hello guys, welcome back to Rizal Sorry Channel. So hari ni guys, hari ni kita off day lah guys. Off day. So tak tahu nak buat apa. So saya nak buat satu food review. Okay, hari ni first time saya makan lah. Tak tahu orang lain memang biasa makan, tapi mungkin saya first time makan kot. So jom hari ni guys, saya nak review sikit tentang hari tu saya dah pesan dengan sahabat saya. Diorang pergi travelling kerja ke Limbang guys. So saya pesan lah apa yang special kat sana. Saya tanya diorang apa yang special. Dia cakap satu benda ni kelupis Limbang. Kelupis Limbang guys. So jom kita tengok mana rupa kelupis Limbang. Oh guys, inilah dia ya guys. Yang ni sejak saya letak dalam chiller, kelupis Limbang. Saya tak tahu lagi macam mana rupa dia, macam mana rasa dia. So ni kita kena panaskan sekejap guys. Kena panaskan, nanti kita cuba review, kita test macam mana rasa dia. Dan sambil itu juga guys, saya juga dapat keropok ikan tahai guys. Keropok ikan tahai. Yang ni paket memang paket khas untuk nak bagi hadiah dengan orang kan. Ni tim saya bagi. Sebab hari tu tim kita orang ada pergi ke Limbang, tolong sister hotel kita kat sana. So dia orang belilah sedikit jajan. Tengok keropok ikan tahai. Yang ni kita tengok, mungkin kita boleh cuba nantilah. Tapi yang pentingnya ini guys. Yang ni kelupis Limbang. So kita tak tahu dia, sebab saya search Google pun famous. Yang ni satu info yang bagus jugalah. Banyak jenis kelupis yang ni dia hampir similar dengan kelupis kita dekat Sarawak ni. Tapi saya tak tahu daun apa guys. Saya tak pasti ni daun apa. Nanti saya search Google, tengok apa daun apa ni. So mana sahabat-sahabat kat dalam sana boleh komen daun apakah yang digunakan, daun apakah ini di tempat anda guys. Saya tak pasti. Kalau kat Limbang tak tahu, nanti saya cek dulu. So jom kita panaskan kelupis Limbang. Okay guys, jom kita ada di dapur. So ni dah tadi kelupis tadi guys. Kita dah panaskan pot kita. Yang ni kita nak steam. So kita dah masukkan. Okay guys, ni adalah pot DIY kita. Kena hati-hati sikit guys, sebab dia ni sebelah ni tak balance. So kita kena lebihkan sebelah sini. Kena lebihkan sebelah sini sebab dia tak balance guys. Ni kalau nak buat ni kena hati-hati. Ni DIY punya. Kita gunakan sebelah sini supaya dia tak jatuh. Jadi tak balance sikit. Biasalah kat rumah ni guys, kita gunakan apa yang ada. So kita steam ni dalam 20 minit. Tengok supaya ni kita dah chill kan dia sejuk. So kita kena panaskan dia dalam anggaran 15 ke 20 minit lah. So kita tunggu nanti. Okay guys, sementara kita tunggu kita punya kelupis masak. So saya carilah sumber sedikit dalam Google ni. So kelupis Limbang ni adalah makanan tradisional popular dekat Limbang yang diperbuat daripada beras pulut dan santan, kemudian dibungkus dengan daun nyirik. Daun nyirik guys. Kalau kat tempat viewer kalau sana, daun untuk buat kelupis tadi daun apa guys? Tapi dekat Limbang diorang sebut daun nyirik sebelum dikukus. So dia orang lipat pulut tu, bungkus, lepas tu selalu dengan daun nyirik. So biasanya disajikan pada hari raya lah dan keramaian, dihidang bersama rendang,
sambal atau kari. Samalah kita dekat Sarawak ataupun di Semenanjung. Dihidang dengan sambal, rendang, kari ayam, maupun sate sos lah, kuah sate pun juga. Dia terkenal dengan rasa lemak dan aroma dan unik daun nyirik. So kita tengok nanti macam mana aroma dia. So bahan utama dia macam biasalah guys. Bahan utama dia adalah beras pulut, santan, garam, daun nyirik untuk membungkus. Lepas tu kukus sehingga masak dan tahan lama. Jadi info yang saya dapat ni, kelupis ni tahan lama guys. Yang ni saya dah dapat dalam 2 hari. Kawan saya dah bagi itu. So saya simpan dalam sila sebab saya memang pun berhasap nak buat review sikit pasal kelupis limbang ni. So saya simpan. So hari ni saya sempat nak buat review. So dia sangat popular di kalangan masyarakat Melayu Brunei, Bisaya di Limbang. Okey. Brunei, masyarakat Melayu Brunei dan Bisaya di Limbang. Okey, faham. Dan sering dimakan dengan daging, sambal bilis atau kuah kacang. Tapi yang ni guys, sumber daripada kawan saya, yang ni dia ada inti juga. Ada inti, tak tahu, tak silap ada inti dengan tak ada inti. Tak pasti, nanti kita tengok. Jadi biasalah kelupis ni memang hidangan harian. Tapi juga ada juga info mengatakan ini adalah simbol gotong royong masyarakat setempat ketika menyediakan untuk majlis istimewa. Okey, yang ni kita dapat info daripada Abang G kita ni lah. So kita tengok macam mana perginya sedap kelupis limbang. Pertama kali saya cuba guys. Jangan kecam. Tak semua makanan saya pernah cuba. Yang ni saya memang itu dia orang pergi ke Limbang dengan urusan kerja kita orang tolong dekat sana. Sister hotel dekat sana sebab ada event dekat sana. So tim kat sini pergi. So saya pesan dah apa yang best, tak apalah yang banyak-banyak yang makanan lah. So try kelupis Limbang dan tim juga bagi saya keropok tahai. Ini keropok biasa tapi perisa ikan tahai guys. Kalau nak tahu macam mana rupa ikan tahai ni, ini dia rupa ikan tahai. Tengok kalau ada gambar ada lah, kalau tak ada carilah dalam Abang G. So begini rupa dia. So kita tengok. So dalam 20 minit rasanya akan siap lah. Sampai itu, mana yang belum like dan subscribe Rizal Suhairi Channel, tolong guys like dan subscribe Rizal Suhairi Channel. Tolong growkan saya punya YouTube channel. Semoga dapat manfaat pada viewer kat sana. So banyak video-video tentang chef lain saya dekat dalam bawah, list kat bawah kan guys. So stay tune guys. So kita nak check dulu. Wow. Sekejap lagi lah. Sekejap lagi kita nak check dulu. Ini adalah dalam 5 minit dah. Saya ni tak sabar sangat lagi. Lembut dah. Tak apa, kita tunggu dalam 10 minit lagi. 10 minit lagi. Lepas tu kita angkat biar dia masak. Okay guys, asalnya dah masak kita punya kelupis limbang. So hari ni tak ada apa-apa. Lepas hantar Ryan sekolah, kita tunggu apa hari ni dia ada aktiviti sampai pukul 3 petang. So kalau off day saya memang kat rumah je guys. Biasalah, hidup single kan. Tapi insyaAllah. Jom kita tengok kelupis kita. Alright guys, kena buka perlahan. Bismillah. Wow. Woi, harum guys. Dia punya daun tu, daun lirik. Harum. Jom kita cuba guys. So kena hati-hati. Sebelah sini dah saya ingat. Kita kena angkat hati-hati guys. So ambil yang sebelah hujung ni. Bismillah. Harum guys. Dia punya daun tu buat dia harum. Panas. Yang ni memang biasa hari-hari memang ada jual kawan saya cakap. Kita belum pernah lagi pergi ke Limbang guys. So rasa je lah sedikit makanan daripada Limbang. Ni rupa dia guys. Okay, kita
Kita tukar api. Ini kita nak cuba. Jom. Okay guys, tengok dah siap pun kita punya kelupis limbang guys. Bukan kita buat. Ini yang kita pesan dengan sahabat kita. So kita nak tengok. Bau dia harum. Bau dia harum guys. Ya. Masih panas guys. Jom kita buka. Masih berasap guys. Yang ni ada inti. Rasanya sambal kot. Ada macam kerisik. So guys, kita tengok rupa dia daripada jarak dekat. So dia ni ada macam isi sambal. Kita tak ada lagi nak belum rasa lagi. Kita tengok dulu, kita selak dulu. Masih panas-panas guys. Wow. Tengok. Kita tak tahu rasa dia bagaimana, tapi nampak macam menyedarkan. Okay guys. Rasa macam hari raya pula. Yang ni video ni keluar pun rasanya tinggal 3 hari raya lagi. Sebelum habis bulan Syawal. So guys, kita cuba kelupis limbang. Suapan untuk penonton viewer Rizal Traditional. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena 2 kali suap. Inti dia kerisik, kelapa, pedas. Macam kita makan pulut panggang yang berinti tu, yang biasa kat Sarawak ataupun dekat mana-mana lah. Ada juga pulut sambal yang kuih pulut sambal tu. Inti dia macam tu. Tapi yang the best dia punya pulut tu guys. Dia punya pulut sangat soft. Dia punya pulut, bekas pulut dia ni, kalau saya perhatikan, dia pendek-pendek. Dia macam lembut lah. Bekas pulut memang pendek-pendek pun. Tak tahu dia inti yang sama ke apa semua ni. Saya tak pasti. Inti yang sama guys. Inti yang sama. Rasanya menarik. Dia punya rasa sambal tu, tak tahulah, mungkin adakah pulut limbang ni apa tu, yang ni kelupis limbang ni dekat limbang, adakah dia ada plan ataupun ada inti lain, kita tak tahu. Tapi yang ni yang sahabat saya bagi yang ada inti sambal. Teruskan makan. Sedap. Dia tak pedas sangat. Sambal dia tak pedas sangat. Pulut dia pun lembut. Biasalah kalau masih panas memang lembut. Kalau dah sejuk memang dia agak keras sikit lah. Tapi yang ni okey. Bagi saya per 10, 8/10. Bagi saya boleh diterima. Dan sedap. Saya suka guys. Kita buka satu lagi guys. Tak cukup satu lah guys. Guys, sahabat-sahabat viewer kat luar sana, kalau ada flavor lain selain inti pulut sambal ni, boleh komen kat bawah. Flavor apa juga ada. Yang ni nanti kita review lah. So, fokus hari video kali ni adalah
kelupis limbang ni guys. Memang sedap. Memang sedap. Selain saya memang meminat pulut. Kalau dekat Sarawak ni, the best pulut panggang yang kita biasa tahu dan makan adalah di, tak silap saya makan yang dekat Sibu punya. Tapi belum pergi Sibu, tapi masa event-event ada kenalan bawa pulut panggang dari Sibu. Saya makan memang sedap. Dia punya pulut besar-besar guys. Yang ni halus-halus. Yang ni yang saya nak cakap tadi. Pulut dia halus-halus. Dia ada pulut yang tebal-tebal. Tengok. Wah. Jadi tak payah 8/10 lah. Memang the best. Sedap juga. Boleh makan. Terbaiklah limbang. Saya ingin juga nak makan jenis-jenis makanan lain, tapi insyaAllah akan sampai juga ke bumi limbang. Masa ni belum lagi. Kita dapat pesan je makanan. Tak cukup 2 guys, 3 guys. Maksud dia memang sedap lah tu. So kita nak minum air. Dia tak pedas. Dia tak pedas. Tapi itulah, dah 2 tak ada air. Bismillah. So guys, terima kasih yang dah masuk ke dalam channel saya. Terima kasih dah view, dah menonton video ni. Semoga bermanfaat kepada semua. Kalau ada salah dan silap, minta maaf banyak-banyak. Kalau info yang saya bagi tak betul, saya minta maaf. Ini pun saya ambil daripada Abang Z kita. So mana sahabat-sahabat kat luar sana nak tengok apa lagi makanan tradisional kita nak cuba, boleh komen kat bawah. Dan tapi yang penting guys, mana belum like dan subscribe Rizal Suhaili Channel, tolong guys bantu saya untuk growkan YouTube channel saya guys. So jumpa lagi the next video guys, the next vlog. Semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki selalu. So apapun sampai jadi guys. So jumpa lagi the next vlog guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.